Nak pergi mana tu? Nak pergi ambil lauk. Hari ni lauk best, pedas-pedas. Kenduri ni kan malam. Boleh ke orang gastrik makan pedas-pedas ni? Betul juga tu. Meh sini. Aku nak share. Kalau korang nak tahu, sebenarnya waktu malam ni sistem pencernaan kita ni dia lebih perlahan. Jadi bila kita makan benda pedas, dia akan memaksa perut kita untuk menghasilkan asid yang lebih. Jadi dah lah sebenarnya waktu malam ni perut kita kena rehat. Lepas tu bila kita makan pedas, dah kita terpaksa bekerja lebih keras. Kan susah badan kita, sebab tu perut kita sakit. Sebab tu lepas makan pedas pada waktu lewat malam ni, ramai yang kena pedih ulu hati, kembung perut, rasa panas di dada. Ni aku nak pesan sikit dekat orang yang ada gastrik atau GERD ni. Jaga waktu makan dan juga jaga apa yang kita makan. Sebab apa? Apa yang kita makan malam ni, esoknya kita akan bayar balik. Jadi, kalau kita makan pedas, esok kita merana. Kalau kita makan benda yang senang dihadam, esok perut kita happy. Okey lah, aku nak gerak ni, nak bagi makanan. Tadi kau pesan macam-macam. Ada gastrik lah, apalah, tak boleh makan pedas lah. Tak apa, aku kan ada Swiss gel. Sapu je, sepantas 5 minit, dah lega. Sapu-sapu je, lega.